Patutlah kawan tengok ada bah. Tebah satu kawan nak makan. Ini pasal keturunan dia. Muka tengoklah kulit bodoh. Tak bah. Tak bah. Sekarang resepi dia yang untuk bagi roti tu. Resepi dia sama. Resepi sama. Uli dia tak betul. Faham? Uli dia kalau tak engkau uli terbalik, dia jadi macam tu lah, dia jadi pecah. Uli terbalik? Terbalik. Maksudnya macam mana? Terbalik? Dia tak lipat masuk dalam. Faham? Habis yang pecah dia buat jadi lah. Kalau kau tak lipat masuk dalam, roti kau tak lipat, kau tak tekan ke dalam, dia jadi pecah lah. Kau tak boleh uli gitu tak boleh. Kau nak kena dia punya tu uli ke dalam, ni lengkung ke dalam. Itu rahsia dia. Ini bukan senang nak belajar. Bukan aku cakap bohong. Kau ingat aku bohong? Kau cakap aku beri ilmu kepada orang. Tidak, yelah kak kawan tahu. Mu memang tak bohong. Dia tak boleh keluar. Baru dia tak pecah. Lagi satu, air garam.